Pertama kita kena maafkan, kena sentiasa memaafkan sahabat-sahabat saudara-saudara kita. Yang kedua, bila kita maafkan orang akan timbul sifat rasa kasih sayang. Kasih sayang kita kepada orang yang kita maafkan tu. Kalau kita tak timbul rasa kasih sayang, kita tak akan maafkan dia. Betul tak? Okey. Yang ketiga dah semua, kita siap memaafkan orang. Bila kita maafkan orang, Allah Taala akan campakkan rasa kasih sayang pada dalam hati kita ke atas orang yang kita maafkan. Yang ketiga dah semua, bila kita dah rasa kasih sayang, maka kita tak akan bongkar dengan segala keburukan-keburukan dan aib-aib dia, kita tak akan bongkar. Sebab apa? Sebab kita kasih. Yang keempat dah semua, bila kita dah maafkan dia, bila kita dah maafkan dia, bila kita dah kasih pada dia, kita dah sayang pada dia, dan kita pun tutup segala aib-aib dia, segala kesalahan, segala keburukan dia, maka dah semua timbul lagi satu perasaan lagi yang mana Allah Taala hantar pada kita dah semua, iaitu kita akan menyenangkan hati dia. Tadi inilah 4 perkara tuan-tuan dalam kehidupan yang mana kehidupan kita kena buat, kena amalkan. Insya-Allah bila tuan-tuan amalkan 4 perkara ni, insya-Allah tuan-tuan akan dikasihi oleh Rasulullah SAW.